Hai, assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel saya, MHAJ Channel. Okey, hari ini kita ada sesuatu yang menarik untuk semua pemilik kereta dan penggemar automotif di luar sana. Okey, jika anda sedang mencari alat yang dapat membantu memantau prestasi kereta dan menyelesaikan masalah mechanical tanpa perlu ke bengkel. Okey, ini dia OBD2 scanner eDiag Elite daripada King Bolen. Scanner ni offer lifetime free update, 15 reset function dan juga active test. Jadi scanner ni tiada langganan tahunan. Okey, dalam ni ada satu case hitam tulisan King Bolen, bag berzip dan ada tali guys. Jadi memang nampak premium lah sebab dia ada protective case macam ni. Okey, inilah dia eDiag Elite daripada King Bolen. Boleh nampak yang ni warna hitam warna hitam dan silver. Memang cantik. Tapi adakah rupa dia yang menawan ni setanding dengan function dia? Sama-sama kita nantikan guys. Okey, ada apa lagi? Okey, seperti biasa di dalam kotak ni ada kertas manual. Yang ni memang wajib ada. Manual penggunaan ataupun instruction lah. Dan di manual ni ada pelbagai bahasa. Jadi yang kita tengok di sini nanti bahasa English lah. Dari sini kita akan tengok instruction manual, cara-cara install dan juga aktifkan device ni. Di sini ada pelbagai bahasa, ada English, German, Spain, Itali, semua ada. Kecuali bahasa Melayu tiada guys. Okey, kita tengok cara untuk download dan install dia punya software. Untuk menggunakan King Bolen eDiag Elite ni kita ada software sendirilah. Kamu hanya perlu scan pada QR code yang ada di dalam manual ini. iOS dan Android boleh juga. Selepas kamu scan, dia akan bawa ke Play Store dan download, install seperti biasa. Okey, dah siap install, buka seperti biasa, dia akan muncul macam ni lah, eDiag software. Untuk menggunakan scanner eDiag Elite ni, tidak perlu menggunakan wire guys. Kita hanya install software dan boleh menggunakan Bluetooth connection guys. Memang sangat simple, mudah. Sebelum menggunakan software eDiag ni, korang hanya perlu mendaftar dulu. Mana yang belum daftar, korang daftar dulu guys. Daftar menggunakan email yang sah. Ikut sahaja instruction manual dan kemudian kita akan buat pengaktifan eDiag Elite ni. Okey, tekan button activation. Serial number dan activation code ada di kertas manual. Kamu boleh isi secara manual ataupun activate menggunakan QR code. Dan QR code pengaktifan ada di bahagian depan sekali manual. Okey, activation berjaya. eDiag Elite ni sesuai untuk banyak model kenderaan yang support OBD2 protokol selepas 1996. Boleh tengok sini, hampir semua jenis model kenderaan ada. Kamu boleh download semua jenis model kenderaan ni secara percuma sebab device eDiag Elite ni ialah lifetime use. Tiada apa-apa pembayaran ataupun yuran tahunan dikenakan. Ini yang special untuk eDiag Elite. eDiag Elite daripada King Bolen ni support 15 maintenance function. Nanti saya akan tunjuk, jadi korang stay sampai habis. Sebab saya tengok eDiag Elite ni memang tidak banyak review lah, terutama di Malaysia. Sebab model ni baru sahaja dikeluarkan, lifetime use dan juga free update. Dan harga dia memang berbaloi. Sesuai untuk orang yang suka DIY, buat kereta sendiri ataupun scan kereta sendiri. Macam saya cuma download model kereta yang saya gunakan saja. Contohnya Pro 2, saya cuma download Pro 2. Kalau korang pakai Proton, download Proton lah. Tapi jangan risau, semuanya free update dan korang boleh download semua model pada bila-bila masa sahaja. Baiklah, sebelum kita cuba pada kenderaan, boleh bantu saya like video ini dan jangan lupa subscribe channel saya guys. Sebab ada banyak lagi video yang menarik di dalam channel saya. Okey, kita akan test eDiag Elite pada kereta Pro 2 Azia. Okey, sekarang kita akan cari port OBD2 pada kereta Pro 2 ni. Port OBD ada di bawah. Okey guys, jom kita tengok di mana lokasi port OBD. Untuk Pro 2 Azia berada di bawah sinilah. Okey, sorry agak gelap.
Okey, port OBD warna putih dan dia ada 16 pin guys. Okey, yang ni kita cuma cucuk sahaja macam ni. Okey, lampu sudah naik, bermaksud dia tengah connect lah. Okey. Okey, kita sudah connect. Kemudian jangan lupa onkan engine, onkan ignition supaya device tu, scanner boleh connect ke smartphone kita. Bagi saya, setiap orang kena ada alat scanner ni. Dengan hanya menggunakan smartphone saja, boleh jadikan alat scanner untuk kereta korang. Dan senang dibawa ke mana-mana. Okey, connection hanya menggunakan Bluetooth. Cara penggunaan dia pun memang sangat mudah lah. Okey, contoh di depan ni ada pelbagai function. Okey, yang pertama kita tengok maintenance function guys. Okey, maintenance function dia offer kita ada 15 jenis untuk maintenance function. Okey, boleh tengok ada oil maintenance, immobilizer reset, electric, throttle learning segala lah, macam-macam. Korang boleh tengok sendirilah di sini. Okey, yang macam ni belum download lah. Okey, yang mana yang perlu korang boleh download pada bila-bila masa sahaja. Okey, 15 maintenance function ni, ini ialah free lifetime. Jadi tidak perlu renew setiap tahun. Okey, dia bagi free untuk e-Diag Elite King Bolen ini. Okey, next kita pergi ke vehicle coverage inquiry. Okey, yang ni kita boleh cek lah sama ada kereta kita support atau tidak untuk guna ni. Okey, di sini cuma isi buatan, model dan juga tahun kereta korang. Dan pastikan smartphone kamu ada internet lah, sebab dia perlu sambungan internet untuk gunakan device ini. Okey, sekarang saya akan cuba tekanlah cek model Pro 2. Boleh nampak ada nampakkan pilihan pelbagai jenis Pro 2 di situ. Yang ni memang semua yang support lah. Dan di sini dia akan paparkan function-function yang ada pada kenderaan tersebut lah. Okey, boleh tengok dari dia punya ABS, engine, semualah memang ada. Boleh cuba juga untuk model kereta lain, contohnya Toyota. Okey, next kita akan masuk bahagian diagnostik lah. Kita akan diagnose lah untuk Pro 2 Asia. Okey, boleh tengok di sini memang sangat banyak model-model yang ada lah. Beratus-ratus jenis kenderaan kita boleh cek. Okey, macam ni kita di Pro 2, so kita search lah Pro 2. Jadi kita tekan Pro 2 Malaysia. Okey, connecting Bluetooth. Mungkin bagi saya masa connecting ni dia memang ada ambil masa sedikit lah. Dan paling penting dia kena ada internet guys. Kalau tiada internet memang dia tidak dapat connect. Okey, dari buatan Pro 2 tadi boleh nampak ada pelbagai lagi model Pro 2 di sini lah. Okey, Azia, Alza, Kenari, Kembara semua ada. So kita masuk Azia dan kita masukkan KRDE, automatic transmission, sebab Azia ni auto. Untuk scan satu kereta ni kita tekan health report. Di sini dia akan bagi kita report keseluruhan lah kesihatan untuk Azia ni. Dia akan cek dari engine, transmission, ABS, macam-macam lah. Okey, siap. Kalau tengok di bahagian engine ada 3 fault dan yang lain-lain semuanya dalam keadaan baik. Okey, kita tekan yang engine ni, ada fault 3. Kita tekan read fault code. Di sini dia akan paparkan lah apa trouble code yang muncul. Sebab itu kalau kita tengok dari luar, kita tidak boleh tahu yang apa masalah kereta ni, kecuali kita kena scan guna scanner. Dan untuk tahu dengan lebih lanjut apa problem yang muncul tu, kita boleh tekan search. Okey, di sini dia akan buat carian lah, code search apa masalah dia. Sebab itu dia kena ada connection internet. Contoh di sini dia akan beritahu lah simptom-simptom dan cara yang orang-orang share lah, cara pembaikan dia. Dari sini kita boleh tahu cara mengenal pasti dan menyelesaikan masalah kod tersebut. Okey, seterusnya selepas kita baca fault code tu, kita juga boleh clearkan fault code. Okey, tekan clear fault code. Okey, kita yes, kita tunggu sekejap. Pastikan engine dalam keadaan on ignition. Okey, clear fault code memory succeed. Kita cek semula, no fault code data. Artinya fault code tadi tu kita dah clearkan. Okey, ini version information. Di sini kita boleh tengoklah ECU number. Okey, antara function yang agak penting juga untuk scanner ni, kita boleh baca read data stream. Okey, yang ni kita tengoklah data-data yang ada pada sensor-sensor dan juga actuator yang ada lah. Di sini kita boleh tengok dia punya reading.
reading pada setiap actuator ataupun sensor-sensor ni. Sebenarnya memang banyak data-data yang kita boleh cek di sini. Di sini kita boleh select all semua data ataupun kita boleh buat manual select lah, yang terpilih saja. Okey, yang penting sajalah yang kita perlu tengok. Contohnya macam engine coolant temperature, okey, RPM, kita shortlistkan. Okey, ini kita manual select lah, kita ambil 4 data stream. Boleh tengok sini ya. Dan juga boleh tukar kepada graph. Boleh pilih 4 data stream untuk dijadikan draft. Boleh tengoklah di sini. Dengan ada data stream ni, kita boleh monitor lah sama ada enjin kita dalam keadaan baik atau tidak. Sama ada sensor tu dia baca betul atau tidak. Di sini kita tengok. Sekarang kita hidupkan enjin lah. Baru kita boleh tengok berapa bacaan RPM. Okey, next kita pergi ke function seterusnya. Okey, untuk pengetahuan korang, okey, kita masuk actuation test. eDiac Elite ni dia support bidirectional control. Menggunakan function active test, kita boleh test actuator yang support lah pada kereta ni. Okey, di sini ada beberapa function yang kita boleh cubalah. Okey, saya akan tunjukkan dengan korang. Okey, sekarang saya akan test radiator fan motor lah. Okey, saya masuk radiator fan dan saya on. Okey, boleh dengar radiator fan tengah on lah. Kita test lagi on. Okey, kita test aircon clutch pula. Kita cuba on. Bergegar terus enjin guys. Macam itulah cara dia kita test lah, kita test. Tapi dia lain-lain kereta, dia tidak semua keluar function untuk yang active test. Okey, dia bergantung jenis kereta juga. Ada kereta active test dia banyak, ada kadang-kadang kereta dia tiada active test. Itu bergantung pada kenderaan lah. Ini korang kena faham. Okey, secara keseluruhan lah, King Bollen eDiac Elite OBD2 scanner ni adalah pilihan yang agak berbaloi juga untuk pemilik kereta yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang keadaan kereta korang tanpa perlu keluarkan kos yang tinggi. Dengan harga yang berpatutan dan fungsi yang okey juga, alat ini memang sangat berguna untuk setiap pemilik kenderaan. Jika korang berminat untuk mendapatkan eDiac Elite ni, saya sudah sediakan link di bawah. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, korang boleh komen saja di bawah. Saya akan reply satu persatu guys. Okey? Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa like dan subscribe juga channel saya guys. Okey, sekian. Assalamualaikum.